Pernah dengar pasal kaviar? Makanan yang selalu dikaitkan dengan orang kaya. Tapi apa sebenarnya kaviar ni? Kaviar ialah telur ikan sturgeon, ikan purba yang dah wujud sejak zaman purba lagi. Bukan semua telur ikan boleh dipanggil kaviar. Macam telur salmon, itu cuma raw, bukan kaviar asli. Sebab tu harga kaviar dari ikan sturgeon lagi mahal. Ikan sturgeon ambil 10 hingga 20 tahun untuk matang dan telurnya diambil dengan proses yang sangat teliti. Ada kaviar tertentu, ikut spesies, harga dia boleh cecah ribuan ringgit untuk sekilo. Cara makan pula, ambil sikit je. Satu sudu kecil dah cukup. Ambil pula tak boleh pakai sudu besi sebab boleh rosakkan rasa. Rasanya taklah hanyir sangat, tapi lebih kepada rasa masin lembut dan sikit berlemak. Dulu, kaviar makanan orang biasa di Rusia. Sekarang, dia jadi simbol kemewahan. Persoalannya, kalau kau ada duit, kau sanggup makan telur ikan yang harganya boleh beli sebiji motor. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.